Okey, Assalamualaikum. Ada berita baik kepada semua pemanah-pemanah di luar sana yang baru saja berjinak dalam pemanahan, ingin mendapat sedikit ilmu berkaitan dengan pemanahan cara Islam, boleh dapatkan buku ini, 5 Rukun Asas Memanah. Dia berasal daripada Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Furusiyyah Al-Mahdiyah yang diterjemahkan oleh Habib Qori Hafizan Al-Qarid daripada Indonesia dan dituliskan oleh ustaz saya, iaitu Ustaz Basil daripada Persatuan Memanah Berkuda Sibak Malaysia. So buku ni dia hardcover dan fully coloured, sangat ringkas, sangat padat pada mereka yang ingin belajar asas-asas memanah, teknik manah cara Islam. So terdapat 3 imam Khurasan yang diterjemahkan di sini, iaitu Imam Abu Hashim, Imam Tahir dan Imam Ishaq. So ustaz saya juga jadi model dalam ni, sedikit doa ataupun zikir, doa ketika mana, zikir ketika mana, gambar rajah, cara untuk memegang busur daripada 3 imam Khurasan tadi. So kita ada 5 rukun asas: cara memegang, cara mengunci, cara tarikan, cara membidik dan cara melepas. Dan juga terdapat berkenaan dengan adab dengan busur, doa dan nasihat ataupun pesanan daripada Habib Umar dan pelbagai lagi. So dapatkan buku ni secara stok masih ada dengan harga RM20. Boleh klik di web ni, insyaAllah. Assalamualaikum.